ui, gila babi, macam hopelessness tu gila. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit review tentang sebuah filem terbaru di program, iaitu filem Gayung. Sebuah filem Faizal Ishak yang merupakan filem aku boleh katakan biopic kepada Allahyarham Datuk Myo yang merupakan pengasas silat Gayung. Okay? Aku go in depth yang tu lah, aku tak tahu secara detail dia. But menonton filem Gayung ini adalah seperti menonton filem Mat Kilau. Mungkin over exaggerated, tapi the feeling, perasaan konservatif aku, benda tu jadi macam seronok tengok filem Gayung ni sebab dia mengangkat elemen dan budaya Melayu tu like seriously 100%. Daripada mula sampai habis, inilah filem Melayu. This is pure. Dia ada banyak gila elemen yang mereferenskan filem-filem klasik Melayu. P. Ramlee ada banyak momen menggunakan muzik yang pom 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 pom. Ada benda tu macam, bukan bunyi macam aku sebut tadi macam Mission Impossible. Tak. Dia yang kalau kau ingat cerita-cerita P. Ramlee dulu kan ada jumpy punya sound yang pom 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 kan. Benda tu ada. Dan Beto Kushairi did so well. Like dia, aku rasa macam tak ada filem yang Beto ni sucks. Beto is like the key element yang dia ada je, confirm filem tu best. Pembawaan karakter Myo dalam filem ni was totally immersive. Like kau boleh mendalami ke persengketaan dia pada penghujung filem tu. Dan perjalanan dia daripada instructor biasa je sampailah dia bekerja dengan pihak British untuk mengajar askar-askar tu silat. It was quite a surreal moment. And menonton filem Gayung ni yang membuatkan aku macam, kalau filem Mat Kilau filem dia cemas, tapi filem Gayung kemas. Caption aku. Setiap kali orang tanya, best tak cerita Gayung, aku cakap benda tu. Sebab penggunaan teknikal dalam filem ni, camera works, color grading, music, angle, sequence tu kemas. Like, kalau apa benda yang kau tak suka tentang filem Mat Kilau dulu, contoh kau tak suka kamera bergegar, kau tak suka dengan color grading dia, kau tak suka dengan props dia tu menampak macam tak nampak macam dulu kan. Dalam filem ni memang totally apa yang dia buat memang itulah dia. Padahal dia punya filter ataupun color grading dia tu tak nampak macam cerita-cerita dulu. Contoh sebab filter tu mostly macam warna brownish sikit kan. Tak, filem tu color dia color sekarang, tapi bila kau tengok filem ni kau nampak macam, oh ini zaman dulu. Disebabkan persekelilingan dia, props, pakaian memang sebiji macam dulu punya environment. That's how good the production value of film Gayung. And I was like mind blown. Benda yang paling best dalam filem ni, fighting sequence. Filem ni dia ke arah, dia bukan, kalau kita cakap pasal fighting sequence filem ni, dia bukan macam filem Mat Kilau. Dia motor Ip Man. Dia tak banyak tapi dia ada. Benda tu. Dia focus more on the story of Datuk Myo. And fighting sequence dalam ni kemas. Walaupun tak adalah segempak Blood Brothers yang mempunyai banyak angle dan banyak method-method yang macam zoom in, zoom out tu. Walaupun tak banyak macam tu, dia macam klasik punya filem tapi kemas. Benda tu yang aku tekankan daripada dulu lagi. Kebanyakan filem-filem action dalam filem ni, dia orang cuba effort yang tinggi tapi tak kemas. Benda tu nampak sambil lewa. Filem ni memang betul-betul dia orang jaga benda tu. Action sequence was totally good. Dia membuatkan, walaupun dia tak banyak tapi kau hargai momen-momen dia orang fight tu. Macam, uish, gila mat. Opening sequence lagi dah gempak dah kan. Dia lawan Muay Thai macam bapak. Even the ending was quite good. Like masa dia fight dengan Jepun tu, macam kau rooting for him. Dia ada that semangat
Dan benda tu macam, aku sangat precious lah. Aku sangat suka filem Gayung ni. Even more, aku lagi suka daripada Mat Kilau. Mat Kilau dulu pun orang dah kecam aku kan. Mat Kilau dulu aku bagi 55 bintang sahaja tau, bukan infinity. Gayung ni aku bagi infinity. Bila aku cakap infinity, bukanlah kata filem ni perfect. Tak, ada je benda yang aku rasa macam kurang sikit. Watak Datuk Mio. Dia sebenarnya watak Datuk Mio ni dia tak ada growing path sangat tau. Sebenarnya watak dia mendatar sebab dia memang dah establish karakter Datuk Mio ni. Cakap amanah tak ada bukan apa nama kata tu, tegas, very punctual guy, like seriously dia memang strict punya guy daripada mula. Memang dah establish benda tu. Dia bukan someone yang ada karakter driven ataupun yang ada redemption ke apa ke tak. Dia memang macam tu, dia mula-mula sampailah habis memang itulah watak dia. Memang itulah prinsip dia dan memang itulah Datuk Mio. Bezanya dalam filem ni dia fokus on story yang konflik dia sebenarnya bukan daripada Datuk Mio tu sendiri, tapi daripada luar, which is penjajahan Jepun. So benda tu bagi aku story driven dia bukan ke arah karakter, tapi dia ke arah story. Kenapa dia perlu hadapi benda ni dan macam mana dia hadapi satu ancaman ni lah. So bila Jepun tu datang, memang kau akan rasa macam wish, aku dah happy masa first and the second half of this film, first and the second act dalam filem ni. Tiba-tiba Jepun datang, dia macam wih, gila babi, macam hopelessness tu gila babi kan. Macam kau tak boleh nak expect apa-apa afterwards. Kau in fact rasa macam watak ni bakal mati ke siap? Macam tu. Filem ini sebenarnya diorang dah shoot, kalau tak salah aku diorang dah shoot first and second film. Diorang memang nak buat filem ni macam a trilogy ataupun a franchise. Dan diorang dah shoot. Dan kalau tak salah aku diorang dah post production untuk second film. Cuma dia bergantung pada kutipan untuk filem ni. Aku sebenarnya agak sayang sebenarnya sebab filem ni keluar waktu ni. Sebab Blood Brothers masih lagi ada dia punya tempias box office itu. And sebenarnya dia membuatkan aku rasa macam aduh sayang je kalau dia delay ataupun letak waktu lain pun. Tapi sulah, sebab bila aku tanya geng-geng finance ni ataupun geng-geng industry player, jadual dah pack. Sebenarnya dah tak ada tarikh lain. Kalau dia delay ni silap-silap tahun depan ataupun lagi lama dia kena tunggu. So nak tak nak dia kena keluar sekarang. Dan aku rasa macam sayang sebab filem ni dah bagus dah. Apa yang kau tak suka tentang filem Mat Kilau, filem ni berjaya buat benda tu dan lebih bagus. Tapi timing tak kena waktu ni. Sebab orang masih lagi support Blood Brothers. Yes, kau boleh pergi tengok tu, tapi impact dia tu tak banyak. Aku boleh garanti kutipan filem ni agak struggle. Memang sangat struggle nanti. Kalau kau tengok video ni dan kau tergerak hati nak pergi tengok cerita Gayung. Dia tidaklah se-perfect. Dia bukanlah satu filem yang gempak dia macam Mat Kilau. Tak. Dia slow and steady. Kau kena tengok filem ni sebab kau nak menghargai visual, audio dan perjalanan cerita macam filem klasik. Tapi kau believe itu adalah waktu tersebut. Dia bukan nampak lakonan langsung. Macam filem Mat Kilau kau nampak lah benda tu macam lakonan sikit. Tapi yang ni memang tak. Macam kau tengok filem ni macam uish, ini zaman Datuk Mio ni. Macam ui gila babi kan. Benda tu macam aku sangat suka. I love the effort yang diorang tunjukkan dalam filem ni. Selain daripada tu, kau bayangkanlah masa, sebab aku dapat rasakan filem ni pun aku bakal kena kecam juga sebab aku more tu konservatif. Aku tak suka benda. Yalah, macam liberal-liberal ni macam I don't know, I don't really get it. But untuk filem ni aku bakal dikecam teruk sebab aku bagi 55 infinity stars. Sebab filem ni bukanlah perfect. Dia ada juga benda-benda yang aku rasa macam slack. Tapi benda tu tak efek pun. Sebab aku contoh aku tengok 8 program tu masa tu premier. Dan kau akan tepuk tangan sorak untuk Datuk Mio masa tu. Cuma hall biasa, waktu kau tengok hari biasa, aku tak tahulah ada ke tak benda tu kan. Sebab aku rasa macam mungkin impact dia tu lagi kuat kot dekat aku. Aku sorak tengok cerita ni. I don't know. So, kalau korang berminat nak tengok filem, kalau kau suka, senang cerita, kalau kau suka filem Mat Kilau, kau bakal suka filem Gayung sebab lagi banyak dia kemaskan filem tu. Dia macam tu. Dia bukanlah filem yang lagi gempak, tapi dia filem yang lagi kemas daripada filem Mat Kilau. Yes. Filem Gayung. Beto Koshairi. Lupa nak cakap. Bel Nabila Huda.
Oh, gua tak ada. Walaupun sikit dia fight tu, tapi ada dan buatkan kau jadi macam wow, gila lah. Gua tak habis lah filem dia bang. Pergilah tengok, pergi tengok. Such a precious moment. Masa tu macam gila babi. Pergilah tengok cerita Gayung, pergi support filem tempatan. Dia bukanlah filem perfect, tapi dia filem yang kemas berbanding filem Mak Kilau. Untuk filem-filem yang macam genre macam ni lah. Okay? So apa pandang you guys tentang filem Gayung? Cuba kongsikan pengalaman kau. Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan jumpa lagi pada Zafir yang datang. Thank you.